saya ada orang Kalimantan Barat datang makan king crab bang. Oh. Tengok orang Kalimantan Barat bang. Nama siapa bang? Nama saya Gilang. Apa itu? Gilang. Iya. Okey. Berapa lama sudah tahu saya punya restoran ni? Oh, sudah lama saya tengok di ya? Instagram, Facebook, ada semua, TikTok ada semua. Okey, gimana datang ribuan kilometer berbaloi ataupun orang kata apa tu? Enak. Puas hati? Adakah menyesal datang dari jauh? Kalau orang Pontianak bilang mantap. Mantap. Oh, kalau gitu sama di sini. Dia tak ada yang lebih high. Lebih keren ke tak ada? Kalau kita sebut Okey, ini. Kalau orang Pontianak atau orang Indonesia sebutnya mantap cuy. Mantap cuy. Kalau orang Medan bilang horas. Ini benar-benar lezat. Dari semua ini sambalnya sedap. Sedap ya. Dia punya itu kepiting Alaska. Alaskanya ni sama dia punya apa yang itu tuh? Tempurung. Dia punya garlic ya itu enak sekali. Enak sekali ya. Jadi tak nyesal kalau datang ke sini. Baik, terima kasih yang ya. jauh-jauh boleh datang ya. Baik. Yang boleh jauh sedap harus datang. Hah? Mantap. Tak perlu ah. Baik. So boleh tengok kita ada satu akak ni, kita nak tanya akak ni macam mana makan king crab. Okey kak, nama siapa, dari mana? Saya dari KL, nama saya Atika. Okey, macam mana first time datang sini? First time, actually my friend yang nak try. So I said okay lah, boleh lah, because I fly all the way from KL. Daripada KL sampai sini? Sampai sini, and then bawa orang makan kat sini? Yes. So tanpa berbunyi tu saya faham lah, sedap lah maksudnya. Tak bunyi dah. Ya, ada bunyi yang dua orang ni je. Okey kak, apa first impression makan nasi lemak dan suasana ramai ke? Orang ramai, okey, penuh. Dan kita sedap lah, sedap. Nasi pun nasi apa? Basmati kan? Ya, basmati. So it worth all the price lah. Baik, terima kasih banyak ya. Bang, macam mana mau ucap sesuatu? Tak bang, tengah makan bang. Tengah makan. Dia sebenarnya malu ya? Malu. Baik. Okey, baik. So guys, inilah antara kemeriahan restoran saya. Kita nak tanya lagi ramai-ramai daripada mana. Assalamualaikum, daripada mana? California. Semua dah dapat Baik, terima kasih Haji. Okey, ini bahagian luar dan kita masuk pula bahagian dalam. Kita nak tengok adik-adik ni makan apa. Dek, apa khabar dek? Assalamualaikum. Daripada mana? Dari mana? Penawar. Bandar Penawar. Macam mana uncle punya nasi lemak sedap? Sedap. Terima kasih daripada Bandar Penawar. Ini ayah dia. Assalamualaikum bang. Dah berapa kali turun di sini? 3 kali. Okey, apa favourite abang kat sini? Nasi lemak dia, sambal dia? Semua. Kalau sambal mak-mak. Sambal mak-mak. Kalau Bori makan soto, makan ketam. Makan ayam. Semua ada bang InsyaAllah. Baik bang, terima kasih. Terima kasih. Baik. Dan kita ada abang ni juga makan king crab. Kita nak tengok yang mana nak makan Alaska king crab, 498. Okey kak, saya pasal tengok akak punya makan